Hi guys, welcome back to my channel Bahari at the Bowl. So alright guys, hari ni Iqbal nak buat konten, iaitu konten sesuruhan lagi. Tapi ni sampai 8 saja sesuruhan. Kita dah buat yang terbaik tapi kena banding. Itu dah biasa guys. Baik, kena banding ni macam saya cakap sendiri lah. Ni kalau kita dah kita dah buat yang terbaik. Maksudnya kita dah buat yang terbaik ni dia macam pemula, macam kita dah macam wish asal aku boleh buat ni, asal aku boleh nak pakai video sedap, nak buat video sedap. Tapi kena banding pula dengan siapa? Dengan netizen lain. Sebab netizen kata dia bawa video semuanya hebat. Tapi tu mau baik buat video macam ni. Hanya saya biasa-biasa je. Orang duk banding kata Iqbal mesti buat konten, mesti nak view tinggi. Tu okay, dah fokus pada view tinggi. Saya nak fokus pada cari rezeki juga, bukan nak fokus pada view tinggi. Tiba-tiba ada cahaya kan, nak view tinggi. So bila Iqbal buat konten macam ni, hari-hari juga dia punya okey, tak apa dah, tak ada masalah. Tapi yang kena bandingnya netizen pula banding orang lain. Orang lain bebek daripada Iqbal, orang lain bebek. Memanglah dia punya pengalaman lain, saya pengalaman lain. Macam tu. Saya pula naik, dia lain. Dia pula naik lain. Macam tu je. Ni orang nak banding pula. Macam orang komen tu perlu sangat. Komen, saya boleh. Memang nak boleh. Aduh. So bila saya tekan video pada kali ni, bila saya fokus sangat, dia macam terlalu fokus sangat pada video. Iqbal ni jenis macam malas nak rehat. Kerja setiap hari. Bila kerja setiap hari, benda tu tak boleh adapt tau. Kita dah okey dah apa semua, kita dah spend a lot ni a lot YouTube ni nak buat income. Tapi bila tengok income tu okey dah salah. Income nak boleh lah sebenarnya. Satu ASA ke dia? Satu more lah. Tak ingat lah. I want to return. Tak ingat lah. Nama tak belajar matematik. Okay, so bila saya buat video tu hari-hari, duit ada je. Tapi saya tak tahu dia masuk ke sisi mana duit ke apa semua. Jadi saya macam terfikir 2, 3, 4 kali tau. Boleh ke aku naik? Boleh ke? Sebab ni akhir bulan dah kan. Ni pun dah bulan 11, bulan November. So tahun depan saya tak tahu lah. Tahun depan mungkin akan ada perubahan lagi. InsyaAllah mungkin kita akan ada buat konten yang sakit-sakit je ni. Bila kita akan buat video macam ni apa semua. Tapi bila kita dah buat video, dia macam orang macam membanding sangat. Yang kata ni kita ni hebat, yang kata ni macam ni hebat tu tak apa lagi. Ni sampai orang lain je itu aja dia kesiannya. Iqbal kesian juga pada YouTuber dia orang lain. Tapi Iqbal paling kesiannya bila ada banding pula. Kata Iqbal buat video mesti view tak sampai 100. Memanglah itu ada rezeki. Atau kenaikan, nak maintain nama ni bukan senang. Okay, nak maintain nama bukan senang. Cuba buat video hari 4 lebih 400 tu memang dah. Awak dah ada crowd, awak punya video macam mana macam tu. Saya buat video macam ni je. Macam ni siap, macam tu je saya buat video. Tapi alhamdulillah untuk video Kupang yang semalam tu, alhamdulillah dah 100,000. Yeay. 1,100 tonton lah. Alhamdulillah. 106 ke 107. Yelah. Saya terharu sangat. Dah lama tak naik ke 100. Akhir bulan okay? Akhir bulan dah lama tak naik ke 100. 176 rasanya, tak ingat 76 ke 77 tontonan. Alhamdulillah lama tak naik. Dulu kalau buat video semua naik
100 30 lebih apa semua tu ambil lah. Sebab saya buat begini kalau saya set up macam gaming gitu kau. Kalau saya tak macam ni video akan slow. Kalau saya set up atas gini ni okey. Tahu lah video prank insya-Allah mungkin malam ni ke saya tak tahu. Video prank sebab kau dia lah kayak kita ni jadi jenis cepat habis tu rasanya. Tu orang macam masalah macam malahnya nak video. Dia gitu buat video prank sama internet habis. Buat video prank sama internet habis. Jadi macam sebab kita tak ada wifi sini tau. Jadi payah. Kalau ada wifi mudah sikit kita nak. Dia semua tu kat macam tu je. Tapi kalau jenis guna internet banyak telefon pula. Kita telefon saya tu saja sekadar kita ni kerja buat ni buat video hari-hari apa semua. Tapi bila nak buat video prank, ibarat jenis takut nak prank tu boleh lah prank. Jodoh ni yang boleh lah. Kita ni maksudnya. Jenis ketiga kompak main straight tak berhenti memang. Awak pukul 9 habis tu. Dia pukul 9 habis tu internet. Hari tu semalam pukul 11 habis. Hari ni pun abang saya tak main habis dah kena internet sampai ke ni. Habis saya tahu lah. Tapi video saya kena habiskan video seluruhan fokus pada prank. Kalau kita buat video prank seluruhan tak habis. Jadi macam sakit part tu. Kita edit seluruhan. Tengok edit video prank dulu. Video prank ni saya nanti video hak dari kertas break video tu pun tak buat lagi. Tapi dah ada edit dah. So, tapi saya tak kena ada masa. Kalau ibadah rumah boleh set up. Kalau tak ada rumah payah sikit lah. Malay boleh lah. Cuma malay ibadah jenis suka tengok video ni. Fokus pada ni orang tengok video. Banyak itu duit dia. Gitu. Jadi payah. Sebab ni jenis tengok nak shoot macam malas. Sebab malay malas sikit ibadah. Lagi saya tak gini lah. Jenis pagi tak apa, mudah sikit. Pagi macam mari saya tak ada boleh lah nak shoot. Shoot jenis siap. Itu. Tapi ni jenis kita ni tak ada masa. Malay bawa ada masa. Malay tu pun tengok cerita banyak. Itu. So kalau buat video banding ni alright, so kita sambung pada ni. Banding ni saya tak tahu lah nak cakap macam mana. Apa dia kata. Saya tak tahu macam mana lagi kalau banding sama. Ya manusia begitulah. Kita buat video kita dah naik, dia cemburu pula. Gitulah manusia dah ni. Tak ada yang bagusnya. Semua buruk belakang. Semua buruk belakang. Kalau nak kata buruk atau betul, ya. Betul mungkin tu lah. So kita buat video ni pun kita nak macam orang tunjuk bila aku 100 aku gembira aku lihat bila 100 pun dia pada korang juga. Bila action saya buat video walaupun kamera atas gitu, tapi dia punya setup itu sangat cantik. Walaupun setup dia macam dia kalau saya pun nak bawa kicau meh. Tapi kita buat tu sebab ibu saya tak tu sini tengah ni, maksudnya ibu saya tak tu lagi cantik dekat sikit. Tapi kena bersihkan lanin dia semua. Tak bersihkan jadi kerja. Ibu pula kena marah. Ibu shoot konten gitulah. Dia kalau shoot konten prank ni dia setiap malam. Tapi malam cepat habis internet tu masalahnya. Ibu macam risau boleh. Jadi mungkin ibu akan habis sesi luahan dulu, lepas tu baru fikir video prank. Video prank ni pinang hari-hari juga. Cuma ada 4 video video prank tu. Tapi tak tahulah, kita tengok kita macam mana. So kita sambung pada part ni. Ya betul ibu ajak tadi. Kalau ibu buat video semua kena banding. Ibu dah buat video bagus tu, tapi yang kata pula ibu buat video ni ibu jadi hebat. Ibu jadi macam
Oh, hebatnya. Kata sangat ini. Allah, saya macam tak fokus buat video sebab tahu kata pintu. Dekatan. Kata pula rasa ni. Apa yang kata sangat. Kalau kita buat video sama macam banding hari-hari. Itulah dunia netizen sekarang. Dia macam ni lah netizen. Netizen ni dia ada bersangka baik, ada tak bersangka baik. Netizen bersangka baik ni dia akan support betul-betul. Support. Kalau netizen tak betul, dia akan buat baik. Ikau kata ekor pertama komen yang baik, ekor kedua komen yang tidak baik. Dia macam tu je. Dia pusing. Macam roda berputar, pusing gitu. Ceng siapa api. Macam tu lah. Gitu. Ibu pun tak berapa faham apa yang korang nak sebenarnya. Ibu buat video, semua kena banding. Ibu kalau mana buat video, kena banding juga. Tu lah jadinya. So kalau buat video kan semua macam pendek, koyak hangit itu dapat 9 meter lebih pendek. Dia kita. Itu dapat 1 lebih. Bukan riak. Nak gembira je terharu. Dapat 1 lebih. Pada tak dapat 1 lebih, kita hire buat video 5-6 tahun sedih tu. Kau video ni. So kalau buat video bila setiap hari sama kena mandi. Iban ni dah penat tak buat video apa. Tak tahu apa. Tapi kalau untuk tahun depan saya tak tahu. Tahun depan mungkin akan ada perubahan ikut. Kena kita akan buat tak tahulah. Iban kan pun kena fikir tapi daripada akhir bulan lagi nak ada plan. Ini saya ada plan tapi pada raya nanti akhir bulan 12 Iba akan beritahu apa perancangan Iba untuk tahun 2026. InsyaAllah stay tune, okay? Alright, so kalau itulah, jangan kalau kita buat video ni pun semua kena banding. Janganlah banding semua. Apa ni? Iba dah buat intro baru ni pun kena takut ada kena banding. Itu Iba pun dah post dah video baru, punya intro baru yang lama daripada setahun lebih dia buat. Harap view naik lah. Harap InsyaAllah naik. So pun Iba pun tak tahu nak komen apa untuk cerita yang ni. Dia banding ni Iba penat lah. Penat lagi, sakit kepala ni. Dia bukan penat tau, bila nak bercakap dapat kamera ni macam tak ada mood. Sebab tadi pun kebedah tu pun ada masalah. Ni korang tengok mood Iban ni, Iban tu rasa senyum dekat korang. Sebab biasalah masalah family lah tu lah. Nak kita bawa sama je lah, cari kombinator benda. Iban ni buat video bawa sama, video murah benda. Jadi kita kena jadi pakai juga dalam video kali. Sebab saya jadi pakai juga walaupun ada hal family. Biasalah, sebab tak ada YouTuber stress hal lain. Semuanya hal family banyak. Family, hal pribadi, hal apa lagi. Hal kawan tempoh tu okey lagi. Ni hal apa? Duit. Itu lah paling sakit ni. Tak ada YouTuber lain. Pasal hal family tak ada macam mana. Ada YouTuber itu. Tok atau pandai cok. Gitulah. Dia gitulah geng. So kalau buat video semua tak nemu apa semua macam gini. Iban ni tu pasal buat jadi pakai tau. Iban tak ada mood tau nak buat video. Iban sebenarnya tak ada mood. Iban nak tidur sebenarnya. Sebab ini mengantuk lagi. Mata Iban putih semua. Tapi ni kau ni apa ni? Kawan ke tu ni kau semua ni bawa kau ni nak tidur nak atau gini dah. Gitu lah tidur. Tak macam mana kita macam mana kan. Dari pagi tu tak ayah tu kita tak nak buka. Apa ni family saya sendiri tak nak buka kedai. Tapi macam mana boleh tiba dia nak buka kedai ayah tu. Ayah kalau tengok video ni tak tu buka kedai. Ngamuk. Ayah hemuram je lah. Cik benda betul. Terasa pula gitulah. Kalau ngamuk gitu memanglah ini jadi kerah hati gitulah. Dia gitu lah masalah family dia macam tu lah geng.
lagi mak kita. Nak tanya saya awak, mak ayah mana banyak berlepas? Mestilah mak. Ayah senyap ya. Ayah lah kecil ke apa, sepatu dua ya. Mak tu macam letak kain tu, banyak ataupun masuk kain dia masih basuh, pusing gitulah. Gitu lah mak. Mak boleh popek gitu lah mak. Oh, serabut mak ni. Tapi ada betul juga, tapi ada kali tak betul. Tapi kalau jenis mak suka banding dengan anak dia kaya, tak memanglah. Memang kena layak tumbuk layak ni lah, kena katok lah jawapannya. Tapi macam mana, itu tu mak kita. Tapi kalau jenis mak suka terasakan anak sendiri, lagi sakit. Lagi sakit. Jenis terasa lagu tu gitu lagi. Macam mana kan masalah family dia macam tu lagi. Tak ada YouTuber kalau tak ada masalah pribadi. Kalau YouTuber tak ada masalah pribadi, aku jet je lagi. Gitu. Tak ada YouTuber kalau masalah mula tak ada masalah pribadi. Semuanya mesti ada masalah pribadi. Mesti ada masalah family. Dia lagu tu lah. Ibu buat video terpaksa dipakai juga buat video kali ni. So Ibu minta maaf pada korang semua. Ibu menahan kenapa kita anda sebenarnya. Anda dulu. So itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah Ibu akan buat video prank. Cuma prank ni InsyaAllah mungkin nak habis siluhan ke 8 video siluhan ni saya akan habis. Lepas kita akan sambung video prank straight juga. Lepas tu kita akan ke next content baru. Okay, itu saja video kali ini. Assalamualaikum.